Bunga raya merah menyala, mekar indah di tengah kota. Rukun negara tersemat di dada, sumpah setia makmur sentiasa. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada barisan panel hakim yang menilai rakaman ini serta sidang penonton cyber sekalian. Dari lensa kamera ini, mari kita bersikap jujur dengan diri sendiri dan merenung maudhu pidato yang dibawakan. Jiwa rukun negara antara retorik, realiti, dan solusi. Sidang penonton. Rukun negara digubal pasca 13 Mei 1969 bukan untuk sekadar dicetak kaku di belakang buku latihan sekolah atau dibaca secara mekanikal tanpa jiwa setiap kali perhimpunan pagi. Jika kita hanya menghafal tanpa memahami, ia sekadar satu retorik kosong. Dalam ruangan masa yang terhad ini, saya akan menambah 3 prinsip utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, serta kesopanan dan kesusilaan untuk melihat sejauh mana kita benar-benar menjiwai instrumen perpaduan ini dalam menepis badai realiti semasa. Mari kita tumpukan kepada prinsip pertama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Mengapakah prinsip pertama ini diletak di puncak hierarki? Kerana agama dan kepercayaan adalah pasak moral manusia. Semua negara dilingkari kemajuan ekonomi sekalipun tidak mampu bertahan sekiranya rakyat dan pemimpinnya mengalami muflis nilai moral. Namun, mari kita lihat realiti hari ini. Negara kita masih dikejutkan dengan kes-kes rasuah, salah guna kuasa dan ketamakan materi yang merosakkan ekosistem sosial. Di manakah silapnya? Silapnya adalah apabila ajaran ketuhanan dalam prinsip pertama ini hanya dijadikan identiti di ataskan pengenalan, tetapi bukan panduan dalam tindakan. Seseorang yang benar-benar takut kepada Tuhan tidak akan sesekali menggadaikan amanah demi kepentingan peribadi. Solusinya melalui prinsip pertama, kita perlu mengembalikan nilai keagamaan sebagai satu cara hidup yang diterjemahkan melalui integriti. Prinsip pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan memastikan rekod moraliti bangsa kita sentiasa bersih sekaligus menjadi benteng utama yang menghalang watan daripada runtuh akibat ketamakan. Meniti kepada fokus seterusnya iaitu prinsip kedua rukun negara, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi tanah air kita. Di bawah payung prinsip kedua ini, keluhuran menuntut kita meletakkan undang-undang di tempat yang paling tinggi, di mana tiada mana-mana individu, institusi maupun kuasa politik yang boleh mengatasi keagungannya. Perlembagaan dalam prinsip kedua ini dibentuk untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa mengira warna kulit maupun keturunan. Dengar sini baik-baik. Kontrak sosial termaktub di dalam perlembagaan seperti kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu dan bumi putera, serta hak kewarganegaraan kaum lain adalah pasak bumi yang dipelihara oleh prinsip kedua ini demi keamanan Malaysia. Namun realitinya, hari ini terdapat segelintir pihak yang cuba menangguk di air keruh dengan mempersoalkan perkara sensitif demi kepentingan agenda sempit. Solusinya melalui prinsip kedua, literasi perlembagaan perlu diperkasakan kembali. Generasi hari ini mesti faham bahawa menghormati prinsip kedua iaitu keluhuran perlembagaan bermakna kita sedang mempertahankan bumbung yang melindungi kestabilan dan kebebasan kita bersama. Prinsip terakhir yang saya bawakan dalam pidato ini ialah prinsip kelima, rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini mencerminkan watak dan personaliti bangsa Malaysia yang terkenal dengan kelembutan budi dan ketinggian adab. Namun dalam era digital yang serba pantas ini, benteng kesopanan kita hendak dirobek hebat. Mari kita berpijak di bumi nyata. Media sosial hari ini dipenuhi dengan budaya maki hamun, penyebaran fitnah dan komen berbaur perkauman yang ditinggalkan oleh pahlawan papan kekunci. Nilai yang digariskan dalam prinsip kelima ini seakan-akan dilupakan. Kebencian disemai seolah-olah tiada hari esok. Ingatlah, kebebasan bersuara dalam dunia cyber bukanlah lesen besar untuk kita melanggar tata tertib prinsip kelima ini dengan menghina orang lain. Solusinya melalui prinsip kelima,
kita memerlukan kawalan kediri dan literasi digital yang tinggi. Setiap daripada kita mesti meletakkan nilai kesopanan dan kesusilaan di hujung jari sebelum menaik apa-apa kandungan. Adab tulen inilah yang membezakan kita sebagai bangsa yang bertamadun tinggi dan runtuh dipikul badai ekstremisme. Konklusinya, rukun negara bukanlah formula magis yang boleh menyatukan kita dalam sekali mata tanpa usaha. 3 prinsip yang saya rungkaikan tadi, prinsip pertama, prinsip kedua dan prinsip kelima adalah rantaian solusi yang menuntut tindakan fizikal dan kesedaran mental daripada setiap anak watan. Ayuhlah, marilah kita tukarkan retorik ini menjadi realiti. Padamkan api prejudis, suburkan benih kebersamaan demi sebuah Malaysia yang makmur, aman dan berdaulat. Sekian sahaja berita saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.